Tugasan getih menanti JDT di perlawanan akhir ACL Elite musim ini untuk mara ke peringkat seterusnya. Lawannya bukan calang-calang, menempati posisi 3 pada kumpulan Grup A dengan 11 poin, sedangkan JDT berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Bukan hanya statistik sahaja, melainkan San Francisco Hiroshima FC banyak diunggulkan ketika ini, dikarenakan mereka bermain di gelanggang sendiri. Namun pengendali Johor Darul Tazim JDT, Xisco Munoz sedikit lega mengingat karakter pemain warisan Joao Figueiredo yang menyumbang salah satu jaringan membantu Harimau Selatan membelasah Immigration FC 5-0 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Munoz berkata, walaupun Figueiredo tidak beraksi agak lama susulan penggantungan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, situasi itu tidak menghalangnya daripada menjaringkan gol, yang menjaringkan gol kali terakhir ketika menentang Bangkok United pada kejuaraan Kelab ASEAN, September lalu. Bukan mudah mana-mana pemain kembali konsisten selepas berehat panjang dan tidak beraksi dalam perlawanan kompetitif, tetapi Joao tidak menoleh ke belakang. Hasil kerja keras sepanjang latihan membuahkan apa yang diinginkan, kata Munoz. Sepanjang 12 aksi bersama JDT, tidak silap saya dia menjaringkan 11 gol dan ia perkembangan positif buat dirinya. Bayangkan jika dia, Arif Aiman yang masih cedera, Hector Hevel dan John Irazabal berada dalam pasukan sepanjang aksi liga, pasukan akan lebih mantap, tegasnya. Munoz mengakui JDT bergelut awal babak pertama kerana ketika menentang Namden FC kemarin, namun gol bersun menjadi pencetus untuk mengekalkan momentum permainan dengan mengimbangi asakan lawan. Apabila Hector beraksi di padang, dia kerap menggerakkan serangan dan melakukan umpanan untuk Bersun da Silva menjaringkan gol. Gandingannya bersama Tito Martin juga memberi kesan positif di posisi tengah, katanya. Pada bulan Februari ini, kami perlu gandakan latihan kerana mengharungi 8 perlawanan mencabar, termasuk aksi Liga Juara-Juara Asia Elite dan suku akhir Piala Malaysia. Semua pemain dan saya sendiri harus kuatkan semangat untuk memberi tunjuk ajar lebih efektif dalam latihan, tegasnya. Meskipun bermain di gelanggang lawan, kita sudah bersedia, pemain kami sudah fit, dan kami mahu melangkah untuk mara ke peringkat selanjutnya, tambahnya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.